Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk susun meja, okey, kita pergi dekat menu belah kiri ni, hari ini. Lepas tu kita scroll ke bawah, okey. Dan kita pilih tarikh yang kita nak susun meja tu. Okey, contohnya hari ini. Okay, ataupun kalau kita ada slot ataupun kita ada cawangan tertentu lah, kita boleh pilih kat sini. Alright, so pertama sekali untuk kita ambil tarikh yang ada kerusi kosong, okay. Untuk tukar meja, okay, kejap. Okay, kalau nak tukar meja, pastikan dari meja yang ada booking kepada meja yang kosong. Okey, sebagai contoh, kita nak tukar A12 ke A35. Okey, so kita klik sini. Lepas tu kita tukar meja, klik meja yang kosong sebab nak tukar kan. Okey, dan kita klik sahkan. Okey, meja berjaya ditukar ke A35. Alright. So kalau kita nak swap table, okey, daripada meja yang ada booking kepada yang meja yang ada booking, kita nak tukar lah. Okey, nak swap lah dia. Nak pergi A5 ke A8 dan A8 ke 5. Okey, cara nak tukar dia kita klik. Okey, lepas tu kita klik yang bawah sekali. Dia ada tukar meja, gabungkan dengan swap packs lah. Lepas tu kita klik meja yang kita nak tukar tu. Okey. Okey, akan keluar dekat bawah ni lah. Okey, berjaya. So kita tukar balik, swap balik. Okey, lagi satu kalau ada dua tempahan. Okey, ataupun dia nak duduk sekali. Okey, contoh dia siapa nak jadikan contoh Okey, kita ambil tarikh yang tak busy lah kot. Okey, contoh kita nak okey, meja A5 ni nak duduk sekali dengan A8. Okey, so kita klik sini, lepas tu kita klik gabungkan. Okey, lepas tu kita klik meja 8 tu lah. Okey. Dia akan sekali kan, tapi dia akan ada merah. Merah maksudnya ialah risaulah dia sebenarnya duduk asing ke tapi kita sekalikan meja dia ke. So kita boleh tengok kat sini. Okey, sekejap. Okey, ada dua tempahan yang duduk satu meja. Okey. So yang ni, alamak ni booking lain ni dia tak boleh duduk satu meja ni. Okey, so kita tukar. Tukar yang satu ni duduk sini. Okey. So kalau warna hijau ni maksudnya masih available lah. Tak ada orang duduk lagi lah. Kalau yang ni maksudnya admin yang lock. Okey. Alright, itu saja cara untuk kita tukar meja, gabungkan dan swap pack lah. Alright, lagi satu. Okey, contoh lah kan. Meja A20 ni dia nak dua meja. Dia nak dua meja 20 dengan 21. Okey, so kita klik sini dan lihat tempahan. Okay, ingat meja tadi 21 kan? Okay, kita klik edit tadi tu, lepas tu ambil 21, lepas tu kita simpan. Alright.